bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Toman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Toman 3. Jauh lagi ke rumah Kak Rozana tu? Depan tu je lah. Itu pun dia orang datang. Wah, Kak Rozana ke itu? Apa lambat sangat korang ni? Sorry lah kakak, susah sangat mau cari rumah kakak ni. Hei Mohan, kenapa kau pandang akak macam tu, ha? Ada apa-apa yang tak kena ke? Tak ada apa-apa lah. Akak nampak cantik lah ini hari. Macam-macam lah kau ni Mohan. Macam lah kau tak pernah tengok akak dulu. Sebelum kita memulakan ekspedisi kita ni, aku nak nasihatkan korang sikit. Kita akan meredah hutan. Jadi jangan pula korang buat benda yang tak elok pula. Ayo, itu kita orang tahu lah Faizal. Kau okey ke Kelvin? Tengok orang lah. Di mana kita sekarang ni Faizal? Mengikut kata Profesor Mansur, kali terakhir kumpulan ekspedisi mencari harta karun tu dulu pernah sampai di sini. Mungkin gua tu tak jauh lagi dari sini. Faizal, akak ingat baik kita berehat sekejap. Okey kak tu. Alamak, nak hujan ah. Ada gua kat depan tu. Kita duduk kat sini dulu lah. Mungkin ni gua Bukit Melawang. Kau pasti ke ini tempatnya? Kita cuba masuk dulu. Mungkin ada tanda-tandanya. Wah, besar betul gua ni. Luar nampak kecil aja. Hei, tunggulah. Shh, pelan-pelan suara tu Mohan. Alamak, ular! Mana ular? Mana ular? Apalah korang? Ular pun takut. Bukan besar sangat. Ular besar! Belakang kau, Man! Lari! Lari naik ke atas sana! Cepat Galvin, cepat. Diamlah kau. Mulut celupas sangat. Faizal, akak ada idea. Cepatlah kak, dia dah dekat tu. Relax. Okey. Kali ni biar aku masuk dulu. Hati-hati Faizal. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Nasib baik. Faizal, kau tak apa-apa ke? Ayah, banyak gayat lah. Macam mana aku mau lintas? Kelvin, cepat lintas, cepat. Kevin, kau tak boleh berdiri situ lama-lama. Ayah. Nangka busu. Akhirnya kawan-kawan.
Keris Laksmana Bentan. Tak sia-sia kita berempat pula hari ni. Bayangkanlah perasaan Profesor Mansur kalau kita tunjukkan keris ni pada dia nanti. Apa salah tak boleh cabut ni? Kenapa kak? Peliknya. Ya, kita cuba sama-sama. Dia sudah letak gam lah aku rasa, Faizal. Mama. Aduh. Sakitnya kepala aku. Oi, korang. Tengok ni, kat dinding ni. Ada tulisan lah. Tengok. Tulisan? Ni tulisan Jawi lama ni. Nanti biar aku baca. Dan kekalah ia tinggal di batu itu tanpa sesiapa pun boleh mengambilnya selain dari meminta izin dariku, Laksmana Bentan. Maknanya, keris ni tak boleh lah kita ambil kalau tak minta izin dari dia. Nak minta izin macam mana? Dia pun dah tak ada. So, macam ni lah. Kau tahu, Kelvin? Bila balik nanti apa aku nak buat mula-mula sekali? Apa lah? Aku mau tidur puas-puas. Kak, kita kena bertolak sekarang. Okey. Harap-harap nanti biarlah Profesor Mansur akan puas hati dengan gambar yang kita ambil tu. Sekurang-kurangnya, kita kena patuh dan hormati amanat Laksmana Bentan tu. Biarlah ia jadi tinggalan sejarah kat dalam gua tu.